Okay guys, ini 3 tanda korang boleh detect kerja itu adalah toxic atau tidak. Masa korang cari kerja kat LinkedIn ke, kat JobStreet dan sebagainya. Okay, saya nak kongsi dalam video ini berdasarkan pengalaman saya lah, okay, supaya korang boleh elakkan company itu. Okay, jangan lupa like dan share. Okay, 3 tanda tau. Okay, first tanda ini, tanda pertama adalah dia punya JD atau responsibility dia cukup panjang sampai tak habis-habis punya. Alright, itu memang pelik lah. Okay, itu satu tanda di mana dia pun tak tahu job scope dia apa. Alright, so maksudnya kalau korang masuk kan, korang akan jadi 3 in 1, 4 in 1. Okay, satu orang buat 4 orang kerja. Okay, itu satu red flag, tanda red flag. Yang kedua adalah dia guna bahasa yang pelik. Okay, sangat pelik. Contoh macam you are self starter, you are able to work under minimal supervision, you are rising star, you see yourself as a rising star, you have can do spirit. Okay, semua bahasa ini kan korang kena check tau. Okay, itu memang tanda kedua, saya rasa memang pelik lah. Okay, kalau boleh elakkan. Okay, yang ketiga, itu paling penting adalah korang tak boleh cari info dia pasal company itu. Kat LinkedIn ke, mana-mana pun tak ada. Kalau dia ada LinkedIn, korang check punya page kan, dia pun tak sampai 100 followers. Okay, itu kena check. Itu memang tanda ketiga lah, korang boleh check lah. Sebab dia masih baru kan. So, size dia pun tak besar sangat. Okay, kemungkinan besar dia macam 2 orang, 3 orang je. So, dia nak ambil seorang, nak buat semua kerja. Alright, itu 3 tanda saya rasa memang korang kena check. Kalau boleh, cuba elakkan. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, tak semestinya betul ya. So, apa pandangan korang tentang 3 tanda ini? Yang masa korang apply kerja, kat JobStreet ke, kat LinkedIn ke, bagi komen sikit ya, kat orang komen kat bawah.